Boss Kevin. Korang tengah buat apa ni? Hei. Aduh, MHR jadi ni Arai ya? Kalau kita taruh ni bos. Oi. Oh, sebiji bos. Okey, Cun. Cun juga ni. Idea yang baik ni. So, kira dah jadi Arai RAM3 lah. Betul. Harga jual apa ni? 195 je. Murah. Murah. Sangat murah ni. Tapi stiker ni nampak murah. Tak ada stiker yang berkualiti ke? Ada. Oish. Kalau macam ni, yang kita ada yang one touch. Kalau one touch ni kita taruh je dekat helmet ni macam dah tanam. Oh, dia macam tanam tak perlu lika lagi dah. Ni full set dah? Ya, full set. Dia ada 3 keping dan dia ada juga snell dia. Oh, snell okey, Jepun. okey. Snell Jepun pun dah ada. So, terus boleh tanam lah. Betul. Kira. Dah kira macam tanam dah. Tak murah ni, RM30 Betul, kualiti lebih, harga pun akan lebih juga. Okey lah, kalau beli helmet ni dapat kan RM20. So, kira berapa ni? Boleh lah Oh, boleh sangat ni RM20 bos. Tapi tak banyak kan stok ni? Ni terhad sangat bos. Sebab apa barang pun dah susah dapat dah bos. Okey, apa colour kita tengok Okey, untuk RAM3 Okey, MHR RAM3 kita ada colour-colour macam ni. Hitam, silver, Malibu blue. Okey, ni semua ready stock. Okey, kalau ada nak buat macam tu, tapi kita tak buatkan lah. Anda sendiri nak buat, pandai-pandai lah kan. Alright, thank you guys. Good idea guys. Thank you. Ciao.